Hai semua, hari ini saya nak kongsikan resepi kek coklat moist. Pertama sekali saya menggunakan 1/2 cawan tepung gandum. Kemudian saya juga menggunakan 1 sudu teh baking powder, 1 sudu teh baking soda. Semuanya diayak. Kemudian kita ketepikan bahan kering. Lalu di sini saya menggunakan 2 biji telur. Diikuti dengan 1 cawan gula, kalau nak kurangkan pun boleh. 1 sudu teh garam, 1 cawan serbuk koko, 1 cawan susu cair, 1 cawan susu pekat dan 1 cawan minyak masak. Lalu kita kisar. Kemudian kita campurkan ke semua bahan kering dan bahan basah. Lalu kalau dah sebati, bolehlah masukkan ke dalam loyang dan kukus 40 hingga 50 minit. Dan untuk bahagian lapisan atas untuk coklat yang cair tu, kita gunakan seperti yang berikut. Anda boleh tengoklah di video. Jadi bagaimana? Jangan lupa cuba, okey?